Okey, kita kembali lagi dalam Kubiang TV. Jangan lupa follow, subscribe, share dan like. Okey, jadi sebenarnya aku dah lama tak react lagu sebab aku tak ada masa. Okey, jadi hari ni aku sebenarnya ada jumpa satu lagu yang barulah, masihlah baru, seminggu je baru. Lagu ni adalah nyanyian daripada dua negara yang telah dikombokan. Kedua-duanya aku suka, iaitu Annie Zakri dan juga Anggi. Dua-dua lagu dia adalah lagu-lagu hit dia yang aku sangat ketagih. Jadi apabila dia orang bergabung, takkanlah kita tak layan kan. Jadi jom kita layan dulu Kisah Penuh Kecewa. Kisah Penuh Kecewa, betul-betul kecewa ni. Okey, let's go. Anggi Mari, Annie Zakri. Oi, Annie Zakri. Wish, muzik dia agak, dia macam gabungan Malaysia dengan Indonesia. Nampak sedap gila. Okey, aku suka intro ni. Tatap mataku, katakan cinta. Wih, sedap. Sedap je lagu ni. Dan bibirmu bicara. Wih, sedap. Ku yakin tak bisa, entah kemana perginya. Tanya hatimu, sedap. apa ada aku yang temanimu dari Mantap. titik rendahmu. Ku yakin tak ada, entah alasannya apa. Entah kalau cinta Lagu ni pernah dengar chorus ni. kalau sayang takkan rela buat hatiku terluka, meninggalkan kisah penuh kecewa. Mungkin cinta telah hilang, kamunya sudah tak sayang. Ku coba untuk bertahan sendiri, obati sakit di hati. Memang takdirnya baik. bukan untuk bersama, karena sakitnya lebih dari cinta, lebih dari cintanya. Ku biarkan pergi daripada ku hilang. Tuhan kuatkan Wish, hatiku visual dia memang nice kan. Kalau cinta takkan tega, kalau sayang takkan rela buat hatiku terluka, meninggalkan kisah penuh kecewa. Mungkin jiwa telah hilang, mungkin kamunya sudah Mantap lagi gila kompo dia. untuk bertahan diri, obati sakit di hati. Kalau cinta takkan tega, hey. Ish, ini baru duet tu. Gila. Lagi. Panjang lah. Okey. Jadi itu sahajalah untuk lagu terbaru daripada Annie Zakri dan juga
Anggi. Siapa yang buat lagu ni ya? Jadi kita tengok siapa yang buat. Lemak. Sekejap. Siapa yang buat lagu ni? Sedap gila tu melodi dia. Intro sedap. Dia punya verse. Apa, bridge, apa lagi ya? Mana info dia? Music credit written by Clara Riva, Annie Zakri. Produced by Clara Riva. Siapa Clara Riva? Okay, jadi lagu ni semestinya tak boleh lah masuk AJL aku rasa. Tapi ada Annie Zakri, tapi tak boleh kot sebab ada Indonesian kan. Tak tahulah. Tapi sedap tu lagu ni. Dia ada power dia tu. Aku tak pasti kat mana, tapi mungkin dari segi melodi intro dia dengan dia punya chorus, yang chorus last tu kan. Apa nama? Benda tu lah yang sedap. Benda tu buatkan lagu ni memang sangat sedap lah untuk kalian. Okay? Jadi, apa pandangan korang lah dengan lagu terbaru daripada Annie Zakri dan juga Anggi ni? Jangan lupa komen dekat bawah ni, okay? Jadi, jangan lupa follow, subscribe, share dan like. Dan kau nak aku react lagu apa terbaru lagi, komen kat bawah ni. Okay?